Kalau aku malulah. Malu? Awak dari kecil dia yang jaga. Awak boleh cakap malu. Sedap sikit asal-usul dekat mana? Awak pun sambil kerja sebab saya kesian dekat awak dengan firman awak. Sampai lagi simpati minta kerja. Tak lupa ke? Dah tu, nak buang? Buanglah. Ingat aku kisah ke? Setakat kerja kau tu, meratap boleh carilah. Jangan ingat kau bos, kau boleh belagak depan aku. Kau jangan tunjuk baik depan mak aku Ingat kau bagus sangat. Sudahlah nak, jangan bergaduh. Ni kan bulan puasa. Mai, jom kita makan. Mak dah masak ni. Tak payah makan kat luar. Makan kat rumah je. Kau diamlah orang tu. Tak cakap dengan kau lah. Ini bukan soal tunjuk baik, tapi tanggungjawab. Awak sebagai anak pun tak rasa kesian dekat mak awak. Mak awak minta duit pun, awak pun bantu dekat muka dia. Jangan cakap tanggungjawab. Buat baik dengan mak pun tak ada. Ni mak aku lah.